Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesin basuh jenama Panasonic. Mesin basuh jenama Panasonic ah. Sekarang ni ada kat kita mesin basuh jenama Panasonic. Dia punya 13 besar dia 13.5 kg. Ini dia. Customer beritahu masalah dia bila nak spin dia naik U12. Mesin basuh ni dia tak boleh spin lah. Masa basuh boleh, nak spin tak boleh, dia naik kod U12. Setelah kita periksa, kita mendapati dia punya sensor pintu dia ni tidak berfungsi. Dan sensor ni perlu ditukar yang baru. Sekarang ni kita dah belilah sensor yang baru. Okey. Angkat mesin lah. Pasak ni tak apa? Tak ada. Hak asal, buat asal. Okey, sekarang ni mesin dah sudah siap pasang sensor. Ni dia dah mula spin lah. Dia dah mula spin lah sensor ni.